Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Taqrir As-Sadidah, Qismul Buyu' wal Faraid, muka surat 280. Jadi masalah berkenaan pewarisan kandungan. Okey, jadi di sini si mati ialah seorang suami lah, ataupun seorang anak, dan meninggalkan beberapa orang waris. Waris pertama ialah zaujah, kedua abun, ketiga umun, dan zaujah ni dia mengandung, dia hamil. Jadi kita akan buat 4 takdir, 4 kemungkinan yang mengandung. Mengandung tu boleh jadi dia mati, mautuhu, boleh jadi dia hidup dan zukur, laki-laki. Kemudian yang ketiga dia perempuan seorang, yang keempat perempuan beberapa orang, lebih daripada seorang. Bila itu kita akan buat pengelaan yang pertama dahulu, iaitu takdir yang pertama, iaitu si yang hamil, yang kandungan ni dia meninggal. Bila dia meninggal, jadi 3 orang waris lah. Dari seolah-olah waris ada 3 siap, iaitu zaujah, abun dan umun. Dan apabila kes melibatkan 3 orang ni saja, maka kes ni adalah dipanggil al-ghurrawaini, al-mas'alatani al-ghurrawaini. Jadi dia punya cara pengiraannya agak lain sedikit, iaitu bahagian bagi zaujah ialah 1/4, manakala ibu dia dapat 1/3 baki, bukan 1/3 dari keseluruhan, tapi 1/3 baki. Dan bapa pula, abun dapat baki, dia dapat baki. Inilah 1/3. Ini bahagian bagi setiap waris lah kalau 3 orang. Kalau kita takdirkan bahawa kandungan tu tidak hidup, jadi tinggal 3 orang, jadi berlaku kes ghurrawan ni. Jadi automatik asal masalah ialah 4 ni jadi asal masalah. Jadi zaujah dapat 1/4, umun dapat 1/3 daripada baki, iaitu 3/4. 1/3 daripada 3/4. 1/3 daripada 3/4 sama dengan 1/4. Umun dapat 1/4. Bakinya ialah 2/4. 2/4 ialah bahagian bagi ab. Ini takdir yang pertama. Kemudian kita teruskan pula kepada takdir yang kedua, iaitu kandungan tu ialah laki-laki. Kandungan tu laki-laki, dia tak kira lah seorang ke atau 2 orang, sama je. Maka bagi laki-laki bahagiannya ialah asabah lah. Bila anak si mati punya anak laki-laki, maka zaujah akan dapat 1/8, ab akan dapat 1/6, pun akan dapat 1/6, dan anak lelaki akan dapat selebihnya lah, asabah. Jadi untuk asal masalah, kita tengok angka di bawah, pecahan di bawah tu 8 dengan 6. Nisbah antara keduanya ialah tawafuk, iaitu masing-masing boleh dibagi kepada 2. Jadi jadi kita akan darab bersilang antara wifku.
Wifku bagi 8 adalah 4, dan wifku bagi 6 adalah 3. 8 mana-mana satu lah untuk dapat asal masalah, kita darab mana-mana satu, sama ada 8 darab 4 atau 8 darab 3, 8 darab 3 ataupun 6 darab 4. Jadi dapatlah dia punya asal masalah 24. 24 adalah asal masalah bagi takdir yang kedua. Dan bagi masalah takdir yang kedua, takdir kandungan adalah lelaki, asal masalah 24. Jadi bahagian untuk yang kedua ni, zaujah akan dapat bahagiannya 1/8, jadi per 3. Jadi bahagian zaujah adalah 3/24, bapa atau abun 4/24, umun pula sama juga 4/24. Jadi baki ialah 13. 13/24 ni adalah bahagian bagi kandungan kalau dia lelaki. Kemudian kita masuk pada takdir yang ketiga, iaitu kandungan ialah seorang perempuan. Perempuan seorang. Jadi bila perempuan seorang, maka anak akan dapat 1/2. Akan dapat 1/2 nisfu. Zaujah abun samalah seperti tadi, sebab bila si mati ada anak, maka samalah dia punya bahagian. Zaujah 1/8, abun 1/6, umun pun 1/6. Maka automatik asal masalah sama 24. Zaujah pun dapat sama macam tadi, 3/24. Umun 3/4. Cuma abun ni bukan 1/6. Abun ni dapat asobah 1/6 dengan asobah, ada tambah asobah. 1/6 tambah asobah. Dan anak perempuan dapat separuh, dapat 1/2. Maknanya 24 darab 1/2 sama dengan 12. 12/24. Jadi baki dan tambah 4. Tambah 4. Jadi ini asalnya lah. Asobah. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 12. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 12 sama dengan 23. Ada baki 1. 1 ni akan kita bagi kepada ab lah. Jadi daripada 4 tambah 1, maka jadi 5. Ini bahagian bagi takdir yang kedua. Kemudian takdir yang ketiga. Takdir yang ketiga ni walad tadi atau kandungan adalah perempuan beberapa orang, lebih daripada seorang, maka bahagiannya adalah 2/3. Dan abun dia sama juga 1/6 berserta asobah. Macam tadi lah, bahagian sama, cuma di sini berlaku aul, jadi bahagian sama. Zaujah 3, abun 4. Sepertinya 1/6 berserta dengan asobah, tapi sihamnya lebih daripada asal masalah, jadi sini berlaku aul lah, 4. Dan 2/3 daripada 24. Bahagian anak perempuan 2/3 daripada 24, maka akan dapat 16.
16/24. Jadi hasil tambah semua bahagian dapat 27. 27 ni hasil semua sekali ditambah jumlah saham bagi semua waris adalah 24, sedangkan asal masal 27, sedangkan asal masal 24, maka 24 ini dia awal kepada 27. Jadi ini pengiraan untuk yang takdir yang keempat, iaitu perempuan beberapa orang. Last sekali kita perhatikan dia punya nisbah antara asal masalah. Jadi di sini berlaku tawafuk lah. Jadi nisbah, jadi jumlah apabila kita tambah, kita darab semuanya untuk dapat setara, ialah jami'annya adalah 216. Macam mana dapat 218? Di sini kita darab 54 darab 54. Di sini 24 darab 9, di sini 24 darab 9, di sini 27 darab 8, maka jumlahnya 216. Kemudian kita akan darabkan untuk dapatkan bahagian masing-masing, kita akan darab yang di atas ni dengan bahagian masing-masing lah. Dan mana yang paling merugikan, itulah kita akan bagi kepada setiap waris. Yang di sini ni, mana yang jumlah paling sedikit setelah kita darab, maka itulah kita akan beri, akan bagi kepada setiap waris lah. Maka yang paling sedikit bahagian bagi zaujah ni ialah yang ini, takdir yang ini, iaitu 8 darab 3. Jadi zaujah akan diberi 24 per 216. Ini yang kita akan bagi, sebab itu yang paling sedikit. Begitu juga abun, dia akan dapat yang ini, 8 darab 4 dapat 32. Begitu juga umun, 8 darab 4 dapat 32. Dan jumlah semua sekali sama dengan ditolak dengan jumlah 216, tolak jumlah yang ini, maka dapatlah mauquf, yang bahagian yang ditahan, yang tidak dibagi. Mauqufnya ialah 168. Ini setelah ditolak semalam. Wallahu a'lam.